Tata kelola integriti merupakan satu hubungan yang mesti ada dalam diri setiap penjawat awam. Tanpa integriti, kita akan menuju kepada kehancuran. Jadi dalam konteks ini, Jabatan Perkhidmatan Awam memang kita dah ada perkeliling-perkeliling peraturan-peraturan yang menekankan kepada integriti. Jadi bagi saya hanya segelintir saja mereka-mereka yang masih lagi kurang nilai integritinya. Tetapi dari segi kerajaan, kita sentiasa mementingkan tentang integriti itu menjadi pegangan. Governance adalah sesuatu yang mesti ada dalam setiap jiwa dan juga setiap individu penjawat awam itu sendiri. Tata kelola merupakan sesuatu yang diperjuangkan oleh kerajaan sekarang, tidak hanya dari segi membenarkan kemasukan-kemasukan yang tidak sepatutnya, tetapi dari segi tata kelola pada projek pembangunan, perolehan dan sebagainya. Jadi nilai integriti merupakan satu pegangan penting yang perlu ada dalam setiap penjawat awam.